kalau kita ikut ni Aziz, dia kata Melayu tak penting, cuma agama Islam saja penting. Dan dia adalah parti Islam, bukan parti Melayu. Jadi bagi dia, selagi orang lain tak terima pendiriannya, maka sukar bagi dia untuk mengadakan muzakarah. Kalau kita ada muzakarah, kita mestilah sanggup bertolak ansur. Kalau tak sanggup bertolak ansur, saya tak fikir kita boleh ada muzakarah. Walaupun UMNO ingin supaya diadakan muzakarah, tetapi kita dapati pihak PAS kononnya tidak utamakan kemelayuan, walaupun mereka sebenarnya mendapat tempat bagi diri mereka kerana mereka daripada golongan orang Melayu.